آله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى كافة عباد الله الصالحين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-barzakhi bainal ahadiyyati wal wahidiyyah wa bainal butuni waz zuhur sirit tajallil a'zam Ahmad al-bidayati wal bisharah محمد النهاية والهداية محمود السيرة والسريرة مصطفى العناية والرعاية وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير وتكون لنا وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. آمين. أما بعد, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan juga keizinan daripada Allah dapat kita menunaikan sembahyang fardu zuhur secara berjemaah dalam kesempatan waktu dan juga dalam kesempatan yang cukup mulia lagi barakah dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Kita dapat meluangkan sedikit masa kita untuk berada dalam majlis ilmu, tazkirah. Kita pohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga kemampuan untuk melakukan amal ibadat, begitu jugalah Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadat kita itu di sisinya. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apabila kita melihat kembali bulan yang kita berada sekarang ini, yaitu bulan Ramadan, dan bulan Ramadan disebutkan sebagai Ramadan al-Mubarak yang membawa erti Ramadan yang berkat, Ramadan yang penuh dan membawa keberkatan. Kalimah al-Mubarak iaitu yang membawa keberkatan tidak diguna pakai kepada bulan-bulan selain Ramadan. Tidak ada di sana Muharram al-Mubarak, tidak ada Safar al-Mubarak, Rajab al-Mubarak, Sya'ban, Syawal dan sebagainya. Satu-satunya bulan yang dipadankan kalimah al-Mubarak, iaitu yang membawa keberkatan tersebut, ialah bulan Ramadan sahaja. Ramadan yang membawa keberkatan. Dan kita sedia maklum bahawa keberkatan ialah satu unsur yang membantu agar doa kita dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itu ada pada individu. Kerana itu tidak ada hijab antara doa para nabi umpamanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa mereka pasti dikabulkan oleh Allah kerana mereka itu merupakan individu yang berkat. Lagi pula doa ibu bapa, mereka orang yang berkat, yang bertungkus lumus, berkorban untuk membesarkan kita, untuk membesarkan anak-anak mereka, menafkahi, menyayangi, memberi didikan agama dan sebagainya. Kerana itu mereka insan yang berkat, lalu doa mereka pun disebabkan unsur keberkatan yang ada dalam diri mereka,
Allah mustajabkan doa mereka, khususnya jika doa mereka itu berkait rapat dengan anak-anak mereka. Keberkatan ini ada pada tempat. Kerana itu berdoa di Masjidil Haram sebagai contoh, berdekatan dengan Kaabah, berdekatan dengan Baitullah, merupakan tempat-tempat antara tempat yang mustajab doa. Kerana kita sedia maklum bahawa Kaabah merupakan satu binaan yang cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkatan itu ada pada masa. Kerana itu di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ialah doa yang dipanjatkan kita antara iqamah, antara azan dan juga iqamah. Dan juga antara doa yang mustajab kerana berkatnya masa dan waktu ialah doa seseorang yang dipanjatkan pada bulan Ramadan. Kerana Ramadan itu Ramadan yang membawa keberkatan, Ramadan Al-Mubarak. Maka unsur keberkatan ini penting untuk kita. Yang pertama, tahu kenapa Ramadan ini satu-satunya bulan yang diguna pakai kalimah Al-Mubarak kepadanya. Ramadan yang membawa keberkatan. Kenapa? Apa berkatnya Ramadan? Apa punca Ramadan ini ada keberkatan? Kita perlu ada ilmu pengetahuan pada peringkat pertama, kenapa Ramadan ini menjadi berkat. Lalu kerana unsur keberkatan itulah doa seseorang pada bulan Ramadan dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nombor dua, kita perlu hayati sebab-sebab kenapa Ramadan ini berkat, maka kita perlu hayati. Supaya apa? Supaya perkara tersebut sentiasa akan diingati oleh kita, dihayati, dan boleh membantu kita khusyuk ketika mana kita melakukan ibadat. Kerana berkat juga membantu kita fokus dan khusyuk dalam ibadat. Sebab itu ada perbezaan antara kita solat di rumah dengan solat di masjid. Bahkan antara masjid ke masjid ada perbezaan. Solat di masjid kita ini umpamanya, atau mana-mana masjid, tidak sama rasa, tak sama feel dia jika nak dibandingkan kita solat dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabawi, dekat Masjidil Aqsa. Tidak sama. Kerana apa tuan-tuan? Kerana unsur keberkatan. Jadi yang pertama kita perlu tahu, berbalik kepada Ramadan, kita perlu tahu kenapa dan apakah punca Ramadan ini menjadi berkat. Yang kedua, menghayati punca keberkatan dalam bulan Ramadan ini sehingga ia dapat membantu kita untuk khusyuk dalam beribadat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Maka antara faktor yang menyebabkan Ramadan ini menjadi berkat, yang pertama, turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan. Namun jika kita lihat kembali kepada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita selama 23 tahun. Diturunkan berperingkat-peringkat, sedikit demi sedikit. Akhirnya lengkap Al-Quran tersebut dengan 114 surah. Namun disebutkan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud bulan Ramadan itulah diturunkan padanya Al-Quran. Tapi kita bagi tahu tadi 23 tahun Al-Quran ambil masa untuk turun. Itu memberi faham bahawasanya 23 tahun Ramadan pun turun, luar Ramadan pun turun, dan banyak kali Ramadan, bahkan bulan-bulan yang lain juga termasuk dalam tempoh penurunan Al-Quran. Jadi apa makna ayat yang menyatakan Allah turunkan Al-Quran dalam bulan Ramadan? Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, harus kita tahu bahawasanya penurunan Al-Quran itu ada beberapa stages atau peringkatnya. Antara peringkatnya, Al-Quran itu
pada mulanya tersemat di Lauh Mahfuz. Apa itu Lauh Mahfuz? Satu tempat yang Allah Subhanahu wa taala rekodkan segala informasi, segala takdir, segala maklumat ciptaannya. Dan antara perkara yang Allah Ta'ala rekodkan di Lauh Mahfuz, kita baca dalam Al-Quran, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Antara benda yang Allah rekodkan dalam Lauh Mahfuz itu ialah Al-Quranul Karim, tersemat dan tercatat di Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz, Allah Subhanahu wa taala turunkan ke langit dunia, berdekatan dengan dunia, dan langit dunia itu dinamakan Baitul Izzah. Turun daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia. Penurunan peringkat kedua daripada langit dunia Baitul Izzah itu, malaikat Jibril ambil lalu sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun sepanjang hayat baginda menjadi utusan Allah. Baik, turun kepada Nabi ambil masa 23 tahun, berperingkat-peringkat. Tetapi penurunan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, langit dunia itu, penurunan yang peringkat awal itu, turun sekaligus, tidak berperingkat-peringkat sebagaimana yang diturunkan kepada baginda Nabi. Maka itulah yang dimaksudkan Allah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan itulah pada penurunan awalnya turun sekaligus Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran, seandaikan bulan Ramadan tidak ada kelebihan lain dan tidak ada keberkatan lain melainkan Al-Quran turun padanya, sudah cukup kita kata Ramadan ini bulan yang berkat melebihi bulan-bulan yang lain kerana turunnya Al-Quran. Dan kita sedia maklum kemegahan Al-Quran, kehebatan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandaikan kami turunkan Al-Quran itu di atas bukit bukau, gunung ganang, nescaya kamu akan melihat bukit bukau, gunung ganang yang hebat itu hancur, luluh, lebur kerana gementar akan Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan Allah, megahnya Al-Quran sampai teratu Allah menyatakan dengan pasti kamu akan lihat bukit bukau, gunung ganang hancur luluh kerana takut akan Allah Subhanahu wa taala. Kemegahan Al-Quran sehebat itu, Allah Taala pilih ia turun sekaligus pada bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, cukup untuk kita kata Ramadan itu berkat. Kalau tidak ada kelebihan lain melainkan Al-Quran turun pada bulan ini. Apalagi punca keberkatan bulan Ramadan, inilah satu-satunya bulan yang Allah pilih ibadat berpuasa dalam bulan ini sebagai rukun keempat daripada rukun-rukun Islam. Baginda Nabi menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina di atas 5 rukun. Yang pertama iqamis salah, yang kedua wa itaiz zakah. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Penyaksian tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu hambanya dan utusannya. Yang kedua mendirikan sembahyang. Yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima menunaikan haji di Baitullah. Satu-satunya bulan yang Allah pilih untuk kita tunaikan ibadat. Dan ibadat itu ialah ibadat berpuasa. Bahkan ibadat berpuasa pada bulan ini dinilai sebagai rukun agama kita. Maka itulah yang membawa keberkatan pada bulan Ramadan ini. Apalagi punca keberkatan Ramadan Al-Mubarak. Inilah satu-satunya bulan yang ada malam Al-Qadr. Malam Al-Qadr. Apa makna Al-Qadr? Al-Qadr bermakna kedudukan dan martabat. Malam kedudukan dan martabat. Kerana apa? Kerana pada malam tersebut kelebihannya Allah abadikan dalam satu surah yang kita sedia maklum, surah Al-Qadr. Dan dalam surah itu Allah menyatakan tanazzalul malaikah. Yang pertama turunnya malaikat, sehingga disebutkan
oleh Syekh Zakaria Al-Kandahlawi. Beliau menyatakan bahawasanya apabila malam Al-Qadar berlaku, tidak ada satu ataupun sedikit pun ruangan kosong di atas muka bumi ini, melainkan ia dipenuhi para malaikat. Malaikat turun bersama dengan kita, berbeza dengan malam-malam yang lain. Maka tuan-tuan, sudah kita sebutkan tadi, malaikat juga merupakan, kita kategorikan jugalah sebagai individu. Satu orang, walaupun dia bukan orang, dia malaikat, tapi ada keberkatan pada malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena malaikat itu tak pernah ingkar akan apa yang disuruh untuk mereka lakukan, dan mereka buat apa sahaja yang diperintahkan. Mereka tak bermaksiat, sentiasa ikut tunduk kepada Allah. Orang macam itulah bersama dengan kita saat malam Al-Qadar. Bila ada malaikat yang berkat itu bersama dengan kita, maka mustajablah doa pada malam tersebut. Bukan setakat malaikat biasa. Tanazzalul malaikatu warruh, turunnya malaikat, turun juga ruh. Apa dia itu ruh? Ruh itu ialah malaikat Jibril. Tuan-tuan, kita sedia maklum, malaikat Jibril tugas utamanya menyampaikan wahyu. Bahkan malaikat Jibril ketua para malaikat, bersama dengan para nabi sahaja untuk sampaikan wahyu. Namun ada tugas lain yang diamanahkan kepada malaikat Jibril oleh Allah, bukan sekadar menyampaikan wahyu, tetapi antara tugasnya ialah untuk turun ke muka bumi ini, di dunia ini, untuk bersama dengan kita pada malam Al-Qadar. Itu antara tugas malaikat Jibril, turun pada malam itu juga. Dan malam tersebut, salamun hiya hatta matla'il fajr, malam itu sejahtera, dan kesejahteraan itu berlangsung kekal sampai terbit fajar. Bulan yang mengandungi malam Al-Qadar hanyalah satu bulan sahaja, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada malam itu juga, apa dia lagi? Khairun min alfi syahr. Malam itu siapa-siapa yang ibadat, maka pahala yang dia akan dapat bukan setara, kata Allah, tetapi khairun, lebih baik daripada orang lain yang ibadat 1000 bulan tanpa henti. Dengan satu malam tu saja, tuan-tuan dan puan-puan, apa-apa ibadat yang kita buat lebih baik daripada orang lain yang buat ibadat yang sama 1000 bulan tanpa henti. Malam tu saja. Bayangkan tengok, geng-geng veteran. Geng-geng veteran ni mana kata sebelum Ramadan pun duk main jemaah dah. Ni kita panggil geng veteran ni selalunya orang tua-tua lah, orang muda jarang. Itu kita panggil geng veteran. Geng-geng veteran ni luar Ramadan pun dia main masjid, tak pernah putus. Dalam Ramadan pun muka tu jugalah bila bagi salam witir tu. Tak ada muka baru. Jarang sekali ada muka baru. Semua muka-muka veteran perang ni dah. Orang macam ni, geng-geng veteran ini yang tak pernah putus tiap-tiap malam beribadat, pasti mereka dapat juga malam Al-Qadar. Ustaz, kami tak tahu malam tu malam Al-Qadar ataupun tidak. Tidak disyaratkan tahu, asalkan malam tu kita buat ibadat. Tak tahu kata malam tu malam Al-Qadar pun dapat pahala lebih baik daripada 1000 bulan beribadat tanpa henti. Jadinya orang macam tu dapat senang-senang saja masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tu berkat tu bulan Ramadan tu, sebab ada malam tu. Bila nak jadi tuan-tuan, 40 pendapat ulama. Imam Syafi'i kata kalau tak malam 21, malam 23. Ibnu Abbas menyatakan malam 27 confirm. Ulama lain kata tak, dia akan jadi 10 malam terakhir. Tapi bila, wallahu alam. Ada 40 pendapat. Kita nak ambil hak mana tuan-tuan? Nak pilih 10 malam terakhir ke? Mungkinlah kot. Pasal apa? Pasal tengah-tengah ni hak mai jemaah kurang dah. Tak serupa malam-malam awal Ramadan tu. Pasal apa? Depa pilih pendapat malam 10 malam terakhir baru ada malam Al-Qadar. Sebelum tu tak ada lagi. Tu yang depa tak mai tu pergi cari baju raya dulu. Pasal tak ada lagi kot. Tuan-tuan, ada 40 pendapat. Ada ulama yang kata malam pertama Ramadan itulah malam Al-Qadar.
Dia pula malam tu tak apa duk repair motor dulu, duk tengok minyak hitam kereta dulu, tengok-tengok tak main masjid, terlepas malam Al-Qadar. Contoh. Jadi mazhab kita tiap-tiap malam Al-Qadar, tiap-tiap malam kena buat ibadat supaya dapat malam Al-Qadar tu. Baik. Apa berkat lagi Ramadan ini tuan-tuan dan puan-puan? Sebelum ni kita pernah dengar. Ramadan 10 awal rahmat. Kedua maghfirah, pengampunan. 10 yang lah tu al-'itqu minan nar, Allah Taala bebaskan daripada api neraka. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, mungkin kita tak pernah dengar hadis ini. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, baginda Nabi menyatakan inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa wa dzalika fi kulli lailah. Kata Rasulullah, sesungguhnya di sisi Allah ada senarai orang yang Allah senaraikan untuk bebas, jamin bebas daripada api neraka. Dan senarai itu diperbaharui ataupun berkuat kuasa setiap kali kita berbuka puasa dalam bulan Ramadan. Dan senarai itu kata Nabi berlaku pada tiap-tiap malam. Bukan 10 malam terakhir saja pembebasan daripada api neraka. Start 1 Ramadan sampai habis ada senarai baharu di sisi Allah, orang yang Allah Ta'ala tulis dia jamin takkan sentuh api neraka. Itu tuan-tuan, tak ada bulan lain yang ada kelebihan ini, bulan Ramadan sahaja. Maka cukup untuk kita kata Ramadan ini Ramadan yang al-mubarak, bawa berkat. Dan yang terakhir, kenapa bulan ini bulan yang bawa berkat tuan-tuan dan puan-puan? Kerana pada bulan inilah Nabi SAW sebut, hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah. Masuk saja Ramadan, apa jadi? Yang terjadi di sana, pintu syurga kesemuanya terbuka luas. Dan itu hakikat tuan-tuan, bukan kiasan kepada perlu tambah amal kebaikan. Dah. Memang hakikat sekarang ini pintu syurga duk buka, terbentang, terbuka dekat kita sekarang ini. Dan juga wa ghulliqat abwabu jahannam, ditutup rapat pintu-pintu api neraka, tutup. Wa sulsilatis syayatin, dan pada bulan ini juga adalah syaitan akan dibelenggu, dirantai, tak boleh nak goda dan lalaikan kita seperti mana dia dok buat luar bulan Ramadan. Sungguh tak? Sungguh. Bagi contoh jemaah zuhur bulan Ramadan, lagi banyak orang mai jemaah zuhur berbeza dengan luar Ramadan. Pasal apa? Sedangkan panasnya lebih, tak laratnya itu lagi tak larat. Tapi wallahu alam, jemaah zuhur lagi ramai pada bulan Ramadan nak dibandingkan luar Ramadan. Kerana apa? Wasulsilatis syayatin, Allah Ta'ala bendung syaitan ini, tak boleh nak goda, nak lalaikan kita macam mana dia duk buat selalu luar Ramadan. Kerana itu kita mudah buat ibadat. Itu tuan-tuan beberapa perkara yang menjadi asbab punca berkatnya bulan Ramadan. Kerana itu kita sebut Ramadan Al-Mubarak. Dek, kerana tajuk kita ini ada kaitan dengan doa, bahkan keajaiban doa pada bulan Ramadan. Kerana itu saya bagi tahu dekat tuan-tuan, pasal apa ajaib? Pasal apa dikhususkan tajuk kita ini Ramadan? Kita bincang pada hari ini. Bukan kerana bertepatan kita Ramadan kita bincang tajuk ini dah, tapi kerana punca-punca yang saya sebutkan tadi yang menjadikan bulan Ramadan itu bulan yang berkat. Lalu elemen keberkatan itu, unsur keberkatan itu menyebabkan doa kita ini dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nak bagi tuan-tuan dan puan-puan faham hak tu. Benda-benda yang saya sebut tadi punca bulan Ramadan jadi berkat. Baik, bila berkat, doa kita ini mudah Allah Subhanahu wa taala perkenankan. Itu kita kena faham. Kita kena hayati. Bila kita berdoa tu kita kena rasa kita berdoa dan kita dikelilingi dengan unsur keberkatan yang banyak yang tidak ada pada bulan yang lain. Orang kalau rasa lagu tu, dia lebih khusyuk berdoa, lebih merintih dia kepada Allah, sebab dia tahu kalau bulan ni habis, lepas bulan-bulan yang akan datang takkan sama macam bulan ini untuk berdoa. Nampak tuan-tuan? Maka kita kena faham itu. Maka dengan itu, sebagai mengakhiri kuliah kita pada tengah hari ini, sukalah saya sebutkan beberapa kisah
yang ajaib berkaitan dengan orang yang berdoa pada bulan Ramadan, lalu doa mereka diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bawa 2 kisah saja, tak banyak. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, satu kisah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam bukunya yang berjudul Mujabud Da'wah, senarai ataupun kisah doa-doa yang mustajab. Antara kisah yang dimuatkan, tuan-tuan dan puan-puan, satu orang yang bernama Syuaib bin Muhris, dan kisah ini berlaku pada masa Muhammad bin Sulaiman ketika dinasti ataupun khilafah Abbasiyah. Baik, pada satu malam ke-24 Ramadan, ada satu orang wanita ini, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia ini, tuan-tuan dan perempuan, dia ini buta, dua-dua mata tak nampak. Dan dia pilih untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih giat pada bulan Ramadan. Tepat pada malam 24, iaitu malam 24 Ramadan, dia berdoa kepada Allah, doa yang dia duk baca. Ya kashifad durri Ayyub, wahai zat yang telah mengangkat kemudaratan yang terkena pada Nabi Ayyub. Ya man rahima syaibata Yaqub, wahai zat yang mengasihani ubannya Yaqub. Ya man radda Yusuf ala Yaqub, wahai zat yang telah mengembalikan Nabi Yusuf kepada Nabi Yaqub. Rudda alayya basari, kembalikanlah penglihatanku. Syuaib bin Muhris, dia dengar ataupun dia tahu perempuan ini baca doa ini, tuan-tuan dan perempuan. Lalu dikhabarkan kepada beliau, seketika sahaja setelah aku berdoa demikian, seolah ada yang melepaskan sesuatu yang selama ini menutupi mataku, sehingga aku pun bisa melihat semula. Dan doa ini, tuan-tuan, dimustajabkan. Allah Ta'ala pilih bukan luar Ramadan, tapi dalam bulan Ramadan Allah mustajabkan doa perempuan buta ini, sehingga buta penglihatan boleh kembali macam biasa. Sehingga perawi cerita ini menyatakan, bila aku tengok perempuan ini, tengok mata dia, seolah-olah mata tu tak pernah langsung ada kecederaan, tak pernah langsung ada kecacatan. Tak layak dikatakan mata yang dia ada lah ni itu, dia pernah buta dahulu sampai tahu tu. Dan itu berlaku pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Kisah yang seterusnya, tuan-tuan, selaku kisah terakhir, mungkin tadi kita sebut kisah dinasti ataupun khilafah Abbasiyah. Ini kita nak sebut satu orang ulama yang asal daripada Patani, namanya Syekh Wan Mustafa, ataupun lebih masyhur, lebih dikenali dengan Tok Bendang Daya. Tok Bendang Daya ni ada 2. Tok Bendang Daya yang pertama namanya Syekh Wan Mustafa. Tok Bendang Daya yang kedua, anak dia Syekh Wan Abdul Qadir kalau tak salah. Baik, maka dua-dua ayah anak ini, tuan-tuan, bertemu dengan malam Al-Qadar di bulan Ramadan. Maka kalau kita tengok kisah ayah Tok Bendang Daya yang pertama ini, seorang ulama, seorang mujahid. Dikhabarkan Tok Bendang Daya ini, tuan-tuan, ada karamah, ada kelebihan yang Allah bagi dekat dia kerana dia orang soleh. Dia pejuang mujahid. Pernah beberapa peluru tembak dekat dia, seketika peluru itu jadi lunak, jadi jinak, kena dekat baju, tak tembus baju, apatah lagi tembus daging ni dah, tapi dia melekat dekat baju. Dan dikatakan Tok Bendang Daya bila habis berperang, maka Tok Bendang Daya ribah baju dia itu, berguguran peluru yang tembak dekat dia. Ini Syekh Wan Mustafa atau lebih dikenali dengan Tok Bendang Daya. Baik, cerita Tok Bendang Daya bertemu dengan Lailatul Qadar ini diceritakan oleh Ustaz Wan Muhammad Shagir Abdullah. Jadi beliau dengar cerita daripada Tuan Guru Haji Abdul Qadir As-Sanawi, cicit Tok Bendang Daya. Maka cicit Tok Bendang Daya ni cerita, pada satu malam bulan Ramadan, sewaktu Tok Bendang Daya ambil ayat semayang untuk solat tahajud, tiba-tiba perasaannya berubah. Ini cicit dia cerita. Beliau tidak berada di alam nyata. Dalam perasaannya
dilihat semua pohon rebah menghadap ke perigi Bendang Daya. Tu kalau kita pergi ke sana ada Telaga Bendang Daya. Sekitar itulah Tok Bendang Daya mengalami malam Al-Qadar. Air perigi tiba-tiba membeku. Sedarlah beliau Tok Bendang Daya bahawa peristiwa tersebut kemungkinan yang dinamakan Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan, bila Tok Bendang Daya rasa dia malam Al-Qadar ni, dia akan rasa. Bagi orang yang istiqamah beribadat, dia akan rasa malam Al-Qadar ni lain pada malam-malam yang lain. Lebih sikit Allah Ta'ala akan buka hijab dia, tengok benda yang dia tak pernah melihat pada malam Al-Qadar itu. Jadi ayak dalam perigi Bendang Daya tu tiba-tiba beku. Tok Bendang Daya tengok. Maka tuan-tuan, Tok Bendang Daya kata malam ini potensinya kuat untuk malam ini malam Al-Qadar. Apa yang Tok Bendang Daya doa tuan-tuan? Tok Bendang Daya kemudian berdoa memohon kepada Allah pada malam yang berkat itu agar 4 anak lelakinya menjadi ulama, dan setiap salah seorang daripada 4 orang anaknya itu ada yang jadi ulama yang bersambung terus hingga ke hari kiamat. Ini doa Tok Bendang Daya. Kita tengok betulkah jadi? Maka keempat-empat anak beliau, yang pertama Syekh Haji Wan Muhammad Zainal Abidin Al-Fatani, anak Tok Bendang Daya yang kedua Syekh Wan Abdul Qadir Al-Fatani. Beliau inilah yang digelar dengan Tok Bendang Daya kedua. Anak Tok Bendang Daya yang ketiga bernama Syekh Wan Abdul Latif Al-Fatani yang menyebarkan Islam di Bangkok, dan anak Tok Bendang Daya yang keempat ialah Syekh Wan Daud Al-Fatani yang lebih dikenal dengan sebutan Tok Cik Wan Daud Al-Fatani. Beliau mengajar di Mekah, di rumahnya di Masjidil Haram di Mekah. Bila Tok Bendang Daya doa pada malam Al-Qadar itu tuan-tuan, untuk 4 orang anaknya ini jadi ulama, semua jadi ulama-ulama hebat memperjuangkan Islam. Itu kehebatan berdoa pada bulan Ramadan, khususnya berdoa pada malam Al-Qadar. Bagaimana yang saya sebutkan tadi, bukan sekadar Tok Bendang Daya si ayah jumpa Lailatul Qadar, si anak pun yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Fatani ataupun digelar Tok Bendang Daya yang kedua juga pernah bertemu dengan malam Al-Qadar, tapi diringkaskan ceritanya, tak disebutkan oleh penulis, tapi memang riwayat menyatakan mereka bertemu dengan malam Al-Qadar. Itulah tuan-tuan, yang pertama kisah satu orang wanita Allah Ta'ala sembuhkan dia daripada buta, yang mungkin tak ada ubat. Bila dah buta nak buat macam mana lagi? Tapi Allah boleh makbulkan doa sampai dia dapat balik penglihatan dia. Nombor 2, kisah Tok Bendang Daya doa pada malam Al-Qadar nak keempat-empat anak dia jadi tok guru, jadi ulama, dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nak apa tuan-tuan? Tak ada benda yang mustahil bila Allah mustajabkan doa kita. Oleh yang demikian, pada bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan yang berkat ini, maka keajaiban doa kita itu akan kita lihat kalau kita istiqamah konsisten berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita kata tak makbul lah kot, macam tinggi sangat je minta. Jangan sampai tahap tu kita kata. Yakin pada Allah, nak Allah sembuhkan penyakit, Allah sembuhkan. Nak keturunan kita jadi elok, Allah makbulkan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa di atas setiap sesuatu. Saya akhiri kuliah saya dengan ayat tersebut. Semoga kita mendapat manfaat, mendapat ilmu pengetahuan, dan bertambah motivasi kita untuk teruskan beribadat, khususnya banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bulan Ramadan ini, apatah lagi dalam keadaan kita berpuasa. Sekadar itu dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi